So guys, ini adalah kipas Tranyo yang besar ni. Paling laju kita boleh dapat 8.4 meter per second kelajuan angin dia. Yang mana dekat kotak dia, dia advertise sebagai 11 meter per second. So hampir-hampir lah tu. Kalau ukur dengan kelajuan kilometer, dia boleh pergi sampai 24 kilometer sejam kelajuan angin dia. So aku rasa 24 kilometer sejam ni memang dah cukup nice lah. Kalau kita rasa angin kat sini pun memang nice. Korang tengoklah tu, dah boleh menggerakkan rambut. So not bad untuk korang guna kipas ni, indoor ataupun outdoor. Design dia pun cantik. Dekat belakang ada on off dia. Dekat bahagian depan korang just scroll sahaja kalau korang nak naikkan dia punya kelajuan. Port charging pun pakai type C dekat bahagian belakang ni. Design dia pun memang meriah. Siap ada lampu lagi dekat bahagian depan ni. So kalau korang bagi kipas ni dekat kanak-kanak pada waktu malam, so korang boleh track lah dia orang pergi ke mana sebab ada lampu guys. So dia datang sekali dengan tali, kabel type C dan bag untuk korang bawa kipas ni. Kalau korang minat, check out terus dekat bag kuning kat bawah.